Ini dari mana? Saya berasal dari Australia. Australia. Which part di Australia? Sebenarnya saya dari Queensland, tapi lama saya di Melbourne. Melbourne. Yang baru lalu. Ya, kami pergi Tawau KK Sipadan. Kami pergi diving di cantik. situ. Ya. Okay, so aku dengan Tajikistan dan Ini orang Tajikistan tinggal di Malaysia cakap bahasa Melayu. Jumpa Malaysia. Dan nama saya Kira. Kami dari Jerman dan kami di Malaysia untuk kali ketiga. Berapa lama pandai cakap bahasa Malaysia? 3 bulan. So saya baru di Malaysia. Ada dari teman-teman di Malaysia. Di malu apa bosku? Bukan bese-bese. Sekarang Madani. Ini kan saudara saya orang baik. Saya tengah enjoy masa saya kat sini. Bahasa Melayu saya memang power sebenarnya. Tapi saya rendah diri je, okey? Saya rendah diri je. Jadi jangan tanya lagi boleh ke tak saya cakap Melayu sebab memang boleh lah. Bukan kaca tapi nampak otak macam tak berapa baik. Apa you cakap? Apa dia? Oh, terkejut tak faham. Boleh cakap Melayu ah? You boleh faham. Oh. Kenapakah di lapangan terbang, di pasar, di kafe, malah di tepi jalan, kita semakin kerap dengar satu bahasa keluar dari mulut pelancong luar? Bukan English, bukan bahasa mereka sendiri, tetapi bahasa Melayu. Hari ini kita bongkarkan kenapa fenomena ini berlaku dan kenapa ia sebenarnya lebih besar daripada yang kita sangka. Ramai pelancong datang ke Malaysia dengan satu niat mahu mudah dan mereka cepat sedar bahasa paling selamat untuk berkomunikasi di sini ialah bahasa Melayu. Tak perlu ayat panjang, tak perlu sebutan sempurna. Cukup terima kasih. Berapa harga? Sedaplah ni. Dan orang Malaysia akan senyum, terus faham. Ini dari mana? Saya berasal dari Australia. Australia. Which part di Australia? Sebenarnya saya dari Queensland, tapi lama saya di Melbourne. Melbourne. Jadi saya rasa itu macam kampung hati saya. Melbourne. Ya. Kamu semua orang Semenanjung? Yes. Semenanjung, betul. Tapi saya pernah naik Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Itu macam mimpi saya. Impian. Oh, tak pernah Tapi kaki tak boleh. lutut saya lari 3 kali sudah. Jadi saya Berapa lama kamu di Switzerland? 6 malam. 6 malam. 6 malam. Hebat. 6 malam. Kira di sini sangat cantik kan? Baru bulan 5 kami berada di Malaysia. Dia belum pernah ke situ, jadi kami ini Bulan 5 datang Malaysia, datang Terengganu, cantik. Oh, bukan bulan 5 tahun ini. Sudah yang sudah. baru lalu. Ya, kami pergi Tawau KK Sipadan. Kami pergi diving di cantik. situ. Ya. Dan dia baru cuba Milo Ice. Mila ais. Tertarik. Oh ya, tertarik semua. Juga roti canai. Ada satu kedai di KL baru disebut nasi lemak burung hantu. Berarti ya itu famous. Sedap sekali. Betul. Datang Terengganu lagi banyak nasi lemak sedap. Ya kah? Ya. Terengganu ada pulau yang cantik-cantik sana dekat. Pulau cantik. Pulau Diving di Island. situ kah? diving ada. Diving dekat ramai turis datang untuk diving. Wow. Okay, next time we gotta go to Terengganu. Okay, so aku dengan Tajikistan dan Ini orang Tajikistan tinggal di Malaysia cakap bahasa Melayu. Jumpa Malaysia. Tajikistan jumpa orang Malaysia pula. Alamak. Sama orang KL tu. So, datang sini bercuti? Ya, cuti. Berapa lama? 16 hari. 16. 16 hari. Wah, nak pergi sini ke sampai pagi di sana? Tak, Duhan's Bay 3 hari. 3 hari. Lepas tu pergi Kazakhstan, Amati. Kazakhstan, wah. Amati. Okay. 3 hari. Alright. Okay. Selamat pagi. Nama saya Mika dan nama saya Kira. Kami dari Jerman dan kami di Malaysia untuk kali ketiga. Sekarang kami belum tahu banyak perkataan, tapi kami mahu belajar sikit-sikit hari-hari. Kami harap sebutan kami betul. Jumpa lagi.
Assalamualaikum, nama saya Omar. Saya 16 tahun dari negeri Arizona di Amerika. Saya pelajar sini di Kuantan. Saya exchange student, so saya tinggal dan belajar di Cendrawasih, Bukit Setongkol. Saya sangat-sangat suka Malaysia. Saya sangat suka keluarga angkat saya. And dari Amerika, ya sedikit lain di Malaysia, tapi saya sangat I have a very good time, right? So, terima kasih banyak and thank you so much. Berapa lama pandai cakap bahasa Malaysia? 3 bulan. So, saya baru di Malaysia. Yeah. Belajar bahasa Melayu berapa lama? 3 bulan. Yeah. Sahaja? Ya. And then pandai cakap bahasa Melayu? Tiap hari Jumaat ada tuition dengan cikgu. So, saya belajar bahasa Malaysia dengan dia. Dan ibu angkat saya cakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So, kami guna kedua-dua. Okey. Nanti kalau besar nak jadi apa? Maaf? When you have completed your, setelah selesai belajar di sini, masuk universiti mana nak masuk? Sorry, I don't quite understand this question. Which university you want to go? Oh, saya nak pergi ke either the London School of Economics or Harvard Business School. Okay, nak belajar apa? Economics probably. Oh, Yeah. suka economics Yeah, ya? Okay, sangat that's suka. good. So, congratulations. Thank you so much. Tahniah dan saya sangat gembira awak pandai cakap bahasa Melayu dan juga berada di Malaysia sekarang. Thank you. Saya sangat gembira to meet you. Thank you so much. Yeah, thank you. Appreciate it. Thank you. Okey, ni salah seorang orang Malaysia boleh cakap bahasa Malaysia. Boleh cakap bahasa Malaysia? No, saya nak cakap Malaysia, bisa Indonesia. Saya belajar dari sini. Ada family di saya, orang Indonesia tinggal dari sini. Saya belajar dari teman-teman di Malaysia. Di Malu apa bosku? Bukan bese-bese. Sekarang Madani. Ini enggak saudara saya, orang baik enggak? Sampai ketemu ya. Insyaallah. Terima kasih banyak ya. Boleh beli barang? Ya, beli barang di saya. Kamu cari saya, nanti datang di sini. Yang buat pelancong berani bercakap bahasa Melayu bukan kerana mereka pandai, tetapi kerana orang Malaysia tak menghukum. Salah sebut, kita betulkan dengan lembut. Pelat, kita senyum, bukan ketawakan. Disitulah pelancong rasa selesa. Bahasa bukan lagi halangan, tetapi jambatan. Bila bahasa diterima, hati pun terbuka. Pelancong mula rasa mereka bukan orang luar. Mereka rasa dialu-alukan, dihormati, dianggap manusia, bukan pelanggan. Dan dari situ, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi kenangan. Yes. What's your soap, Samuel? You orang mana? Malaysia mana? Oh, orang Kedah. Budu ada baba, Budu. Oh Allah. Keropok, ya. Orang Terengganu tak ada. Keropok leko. Oh, siap. You stay in Malaysia for how long? 30 tahun sahaja. Oh, masya-Allah. 30 tahun saja. Which part of Malaysia, brother? Bandar Baru Bangi. Bangi. What's your name, brother? Edin. Edin. My name is ID. ID. ID Edin. Masya-Allah. Next sini aku nak show ya. Kita selalu ada orang daripada Malaysia datang sini. Malaysian doctor travel. Buat apa di Bandar Baru Bangi? Ada restoran sana, belajar dekat sana, Unit 10. Sebelum Unit 10 ada ikatan. Saya orang lama. Sebelum ada ni Unit 10 saya ke sana. Kopi sudah. Dari sini ya. Oh, hello. Hello. I would like to order some pasta, please. Sorry, kami tidak faham English. Oh, apa boleh cakap juga? Tidak masalah, saya boleh faham Melayu. Saya cakap Melayu juga. Pandai Melayu? Ya. Wow, boleh tahan dari mana? English, British. Dari England. Wow. Tapi tinggal sini lah. Tinggal sini. Wow, pandai cakap Melayu. Wah, terima kasih. Selamat datang ke Aroma Italia. Nice to meet you. Have you been oven?
Okey. Saya pilih. Wah, yang pertama di Sabah. Baik. Ya. Sabah. Odela. Okey. Saya mau satu carbonara ayam. Carbonara ayam. Dan satu bolognese. Beef. Bolognese beef. Okey. Okey, Pak. Alright. Ya, Pak. Boleh add-on tak? Boleh add-on? Boleh, Pak. Nanas, itu bolognese lah. Nanas dan cheese lagi. Pak, boleh, Pak? Pak, kami cakap dusun. Ada Pontico lah. Pak, nanti malam kita pergi arah Maiti ya. Okey. Kerja, Pak. Thank you. Aku jumper orang Turkey boleh kat Malay, kat Istanbul. Saya duduk 45 hari terus cakap bahasa Melayu. Terus fasih macam ni? Terus. Bukan fasih macam ini. Tapi masa saya baru pergi sana 45 hari kan, kita beli kereta satu. Lepas tu kita parking Kuala Lumpur. Dekat itu menara Kuala Lumpur kan besar tinggi. Lepas tu kita hilang kereta. Tak tahu parking mana, pening kepala. Lepas tu pergi balai polis, tanya. Saya cakap, kereta kita parking tapi tak tahu kat mana. Malaysian, you guys keep on asking me speak Malaysian, talk bahasa Melayu. You know, I never answered your concerns or comments every time you ask me to speak in Malaysian. But you know what? I think it's about time to address this issue. I do speak Malaysian, but I'm just too humble. I don't like to show off. But here we go. Korang tengok, saya memang selalu cakap dan tahu guna bahasa Melayu atau bahasa secara umum. Korang tahu saya tak bodoh sangat lah. Hai semua. Nama saya Encik T. Saya ada kat Malaysia ni. Saya suka teh tarik. Saya suka makan nasi lemak. Dan saya tengah enjoy masa saya kat sini. Bahasa Melayu saya memang power sebenarnya. Tapi saya rendah diri je. Okay? Saya rendah diri je. Jadi jangan tanya lagi boleh ke tak saya cakap Melayu sebab memang boleh lah. Saya sayang korang semua. Selamat tahun baru semua. Mr. T in Malaysia, Kuala Lumpur, where I be. Stesen MRT di Bandaraya Taipei, Taiwan ada bahasa Melayu. Halo, saya John. Hari ini saya berada di Bandaraya Taipei, Taiwan di stesen MRT Tongmen, dan di belakang saya adalah mesin untuk membeli tiket MRT. Dan tahukah anda bahawa di Taipei MRT-nya telah dibina sejak 1980-an dan mempunyai bahasa Melayu. Jom ikut saya. Jadi di sini ada bahasa Melayu di sini. Tengok, boleh pilih single journey ticket. Pilih tambah dan bilangan tiket. Ya. Lepas tu boleh pilih lah. Kesemuanya ada lebih kurang 6 line. Bermula dengan merah, oranye, kuning, coklat, biru dan ada hijau. Bergantung kepada mana nak pergi, utara, selatan, timur dan tengah. Jadi ingat dia ada bahasa Melayu. Pilih tambang dan bilangan tiket. Hey bro. Yeah man, how you doing? Yeah, nice to meet you. What's your name? Kraki. Raki. Yeah. Where you come from? Okay, I'm from Nigeria. Nigeria. Hey, nice to meet you. Yeah, my pleasure, man. Yeah, you look good, man. Hey, ni orang badan besar, buka kaca tapi nampak otak macam tak berapa baik. Apa you cakap? Apa dia? Oh, terkejut tak faham. Boleh cakap Melayu ah? You boleh faham. Oh, I boleh faham dah. Apa you cakap apa? Oh, maksud hai, saya badan besar, buka kaca, otak tak berapa baik. You cannot cakap panjang lah. Semua dunia lah. Di malam kita makan mamak. Saya order tom yum, sayur dan nasi putih. Dan nasi kandar satu dan tandoori dada satu. Minum limau ais, mangkok satu. Kita mungkin tak sedar, tetapi sikap kita terhadap bahasa sendiri memberi kesan besar kepada dunia luar. Bahasa Melayu tidak dipaksa, ia dipelajari kerana ia diraikan. Dan itulah kekuatan sebenar Malaysia. Jika bahasa saja sudah buat pelancong rasa di rumah sendiri, bayangkan apa lagi yang Malaysia simpan, yang dunia belum betul-betul faham. Teruskan bersama Arus Story.
kerana cerita kecil rakyat biasa selalu membawa makna luar biasa. Arus story dari lensa dan cerita bukan sahaja dihayati tapi dipelajari.